Okey, terusnya 6.24 bahagi 8. Maknanya kena buat situ 8 ni. 8, 6, 12, 24, 32, 40, 48, 5, 6, 6, 4, 7, 2. Okey, buatlah bentuk lazim. 6.24 bahagi dengan 8. 6 tak boleh dibagi dengan 8. Maka sini tak ada nilai. Titik hanya ikut. Jadilah dia sekarang 62. Cari dekat sini 8, 62. Jika tak ada, cari yang paling terhampir dan lebih rendah. So, paling hampir dia memang 64. Tapi dia terlebih. So, pilihlah 56. Okey. So, pilihlah 56. Okey, cikgu buang balik. Tulislah 56. So, 56 tu yang kali 7 kan? 7. So, 62 tolak 56 ialah 6. Untuk dekat 4. Jadi, 64 ada tak? Ada. So, kali 8. So, jawapannya ialah 0.78. Baik, itu siapa yang pasifik. Bagi yang tak pasifik, sama je. Cuma kerja berat sikit lah. Bukan berat. Pirit pula. Banyak kerja. Okey. Sama juga 6 tak boleh, 62. Siapa buat 62? Buat 10, 10, 10, 10, 10, 10 dan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 10 ni tak 8? Ada. Dalam 10 ni 8 ada? Adalah. So, betul 8, bakinya berapa? 2. 2 lah. 2 lah. Okey, dah. So, sekarang kita kira lah. Ada berapa 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bakinya pula. Boleh jadikan 8 tak? 1, 2, 3, 4. 8 dapat 1. 1, 2, 3 tak cepat 8. So, bila tak cepat 8 maknanya dah habis. Awak kena turunkan dengan nombor yang seterusnya. Iaitu 4. So, ini akan dapat 6. Akan turun 4. Okey, 6 tambah 1 ni maknanya di sinilah. Okey. So, 64 pun sama juga. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ada 8, ada 8, ada 8, ada 8. Ada 8, ada 8, ada 8, ada 8. So, kira ada ber-8. Nombor 1, 10, 20. Ini berapa puluh ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 80. Terlebih. Ini dah sudah terlebih ni. Sini je. Lepas tu tambah 4 terlebih. Okey, jadi ada berapa? Ini dah settle tau. So, ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey. Lepas tu jangan lupa bakinya. Ada 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Boleh jadi 8. 1. 2, 2, 2, 4. Boleh jadi 8. 1. Tak ada baki. So, 6 tambah 1 tambah 1. 8. So, jawapan tetap sama. Okey. Jawapan tetap sama. Alhamdulillah.